Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Bersama aku Sultan Banker. Macam korang tahu, kalau nak buat pinjaman dengan bank, nak pinjam duit dengan bank, tapi tujuan korang nak buat pinjaman tu untuk apa? Sebab bank ada macam-macam produk untuk tujuan yang berbeza. Sakit otak. Contoh, kalau korang nak beli kereta, korang boleh buat pinjaman hire purchase. Yang mana pinjaman ni tak perlu ada apa-apa cagaran. Just perlu korang punya payslip, IC dan lesen. Kalau nak beli rumah, pinjaman mortgage. Jangka pinjaman daripada 20 ke 35 tahun. Untuk yang baru mulakan perniagaan yang perlukan modal tambahan, korang boleh mohon dengan bank untuk business loan. Kepada adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang berniat untuk sambung belajar, dekat situ korang boleh buat permohonan pinjaman pelajaran. Kebiasaannya loan ni dengan PTPTN atau pemarah. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.